Muka sakit macam kena pijak, seluruh badan panas macam kena bakar. Baik selepas 1 jam. Saya ada seorang pesakit, lelaki berumur 36 tahun. Masalahnya muka dia sakit ni, satu muka macam kena pijak ni, dia punya kena tekan. Hidung dia sakit, berdenyut-denyut. Leher, bahu, belikat, belakang, semua satu badan. Bukan sakit saja, panas sekali. Napas dia sangkut dengan panas, rasa macam tak sedap napas puas. Dada dia panas, perut dia panas, mata dia panas, seluruh badannya panas. Selain daripada tu, dia rasa macam kepala melayang, leher tegang. Jadi sekarang ni dia nak mengesahkan dia ni anxiety ke tidak. Dia jumpa dengan saya bagi ubat anxiety kepada dia untuk nak tengok sama ada dia punya hidung sakit, muka yang sakit dengan panas badan untuk anxiety psikosomatik ataupun bukan. Lepas setengah jam panas hilang, badan panas, perut panas, telinga panas, mata panas, yang lihat panas, belakang panas tu hilang lepas setengah jam. Muka yang kena pijak tu lepas sejam hilang. Dia boleh makan semua benda yang dia tak boleh makan dulu, yang dia takut makan tu dia boleh makan dah, kopi dah, mi lah, semua kita dah bagi makan. Tak ada masalah. Rupa-rupanya sakit dia anxiety psikosomatik. Kisahnya bermula pada ketika umur dia 25 tahun. Dia dapat batu karang, dah operate, dah buang dah. Selesai lah. Lepas tu mainlah COVID pula dengan PKP, dengan vaksin. Selepas dia injek vaksin, pertama dia berdebak, kedua jantung dia laju. Lepas tu dia panik rasa nak pitam. Bawa pergi hospital, pergi klinik, pergi cek angiogram, semua ECG, semua darah semua normal. Dia pun risaulah kenapa tak hilang-hilang ni. Dia marah ke vaksin tu. Pergi jumpa dengan doktor, doktor kata gastro GERD, maka ubat gastro GERD tak baik juga. Jumpa dengan doktor pakar gastro dengan neuro, doktor kata normal. Jumpa dengan doktor pakar gastro kali ketiga, doktor skop, doktor kata ni ada hypertension, kita buat operation. Lepas tu dia buat operation untuk bariatric surgery untuk kurang berat badan sebab berat badan dia 140. Selepas operation tu kurang jadi 90, alhamdulillah. Dia pun pantang makanlah semua dah. Tapi sakit dia tak hilang. Mai pula muka kena pijak, hidung jadi sakit tersumbat berdenyut. Tak hilang-hilang walaupun dia buat operation, polip dah buang dah, tapi polip dah buang, hidung masih lagi sakit berdenyut. Kadang-kadang sumbat. Jadi badan dia pun panas. Kepala sakit, badan sakit, leher tegang, semua angin semua hilang. Selepas dia makan ubat anxiety. Soalan dia, apa trigger dia, apa punca dia? Bila dia dapat sakit banyak, trauma dia banyak, dapat anxiety tu, dia sebenarnya masih lagi marah ke vaksin. Dia kata dia dapat hernia, dapat gastrik, dapat masalah psoriasis dan sebagainya. Daripada vaksin, dia masih lagi marah dengan vaksin. Saya kata kalau nak sembuh ni, kena berdamai dengan takdir. Doktor suruh saya berdamai dengan vaksin ke? Bukan, saya bukan suruh berdamai dengan vaksin. Saya kata vaksin tu dah memang ada masalah. Tapi tak payahlah marah dia dah. Tak payahlah berdendam dengan dia dah. Terima takdir Allah bagi, kesan samping vaksin, dapat penyakit yang macam-macam. Kalau tak terima lagi ujian Tuhan itu dan tak berdamai dengan takdir Allah bagi tu, maka stres akan datang, anxiety akan tak boleh sembuh. Dia kata doktor, okey, selepas ni saya tak nak cari ubat lagi dah. Saya tak tahu, saya ingat saya masih sakit jantung. Rupa-rupanya dapat anxiety psikosomatik. Muka yang sakit ni anxiety doktor? Ya. Selepas ni ubat ni anxiety makan bila perlu saja nak. Saya ajak dia reset otak pagi dengan malam. Saya ajak dia untuk terima kenyataan berdamai dengan takdir. Apa sakit yang Tuhan bagi tu terima saja walaupun tak suka, walaupun tak nak, walaupun tak sangka, kita kena terima, tak ada pilihan. Berlapang dada dengan apa yang Allah bagi. Nanti hati itu akan tenang. Saya ajak macam mana nak halal, ubat makan bila perlu saja. Dan selepas ni tak payah kisah dengan sakit tu, hantam saja. Kita memang tak mau tapi kadang-kadang Tuhan bagi. Apa pilihan kita? Kan? Hampa semua ada anxiety juga. Hampa ni, kalau hampa nak sembuh anxiety, hampa kena terima anxiety tu. Bukan lawan. Tak boleh. Anxiety tak boleh lawan. Nanti lagi teruk. Faham? Macam bini hampa, macam laki hampa tu ada masalah, tak sempurna, ada itu, ada masalah ini ke semua kan. Kalau hampa tak terima laki hampa, bini hampa, anak hampa, maka hampa akan jadi stres. Faham tak faham? Selepas menerima seadanya diri kita yang kita sakit ini, ujian Tuhan ini, maka hati hampa akan tenang. Susah sikit kan? Tapi apa pilihan? Nak makan ubat ke? Nak tenang tanpa ubat? Nak makan pil tenang ke? Nak tenang tanpa pil? Nak tenang tanpa pil? Follow Dr. Man akan ajak hampa macam mana nak tenang tanpa pil. Okey? Kita baik sama-sama. Mesti boleh. Allah tolong.